Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Saya Cikgu Syarida binti Ibrahim daripada SMK Putrajaya Persin 181. Saya merupakan guru perpustakaan dan media sekolah ini. Baiklah, pada hari ini saya ingin berkongsi sebuah cerita yang sangat menarik, iaitu novel Sunan Nangrosan Kembara yang ditulis oleh Ramli Awang Mursyid, iaitu novelis thriller nombor 1 Malaysia. Baiklah, buku ini telah diterbitkan pada tahun 2014 oleh grup buku Karang Kraft Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 500 halaman bercetak. Ramli Awang Mursyid telah dilahirkan pada 4 November 1967 di Papar, Sabah. Beliau pernah terlibat dengan teater sejak zaman remaja lagi, dan beliau pernah bertugas sebagai wartawan di RTM lebih daripada 20 tahun. Beliau pernah memenangi 4 kali sayembara penulisan. Baiklah, mengenai buku ini merupakan rentetan cerita daripada novel-novelnya yang sebelum ini. Sebenarnya, watak utama itu Laksamana Sunan telah digarap dalam beberapa episod novel yang lain. Manakala buku ini pula menggunakan teknik imbas kembali menceritakan semula kisah asal usul Saifuddin Jalis ataupun yang dikenali dengan Laksamana Sunan. Buku ini menceritakan detik kelahiran Saifuddin Jalis yang sangat pelik, iaitu dilahirkan seperti tidak bernyawa. Watak Saifuddin lahir dalam keadaan senyap, tidak menangis. Jadi orang kampung menganggap watak Saifuddin ini sangat pelik. Beberapa ketika kemudian Saifuddin kembali ke dunia, dan sebenarnya kelahirannya sebenarnya telah disaksikan oleh makhluk lain, iaitu Luna. Penulis telah memasukkan beberapa watak selain watak manusia, iaitu watak Luna. Luna ialah makhluk bersayap yang berasal daripada banjaran Himalaya. Sejak daripada kecil lagi, Luna memerhatikan Saifuddin Jalis sehinggalah watak berkembang ke alam dewasa. Seterusnya, cerita buku ini menceritakan pada zaman remaja. Saifuddin telah difitnah oleh watak orang kampung, iaitu orang kaya Seman. Memfitnah Saifuddin berlaku perkara tidak elok terhadap anak perempuannya sendiri, iaitu Melo. Akhirnya Saifuddin telah disebat di depan orang kampung oleh ayahnya sendiri. Lantaran itu Saifuddin merajuk dan telah membawa diri ke Melaka. Di perjalanan ke Melaka, Saifuddin telah ditangkap oleh Lanun Darat. Lanun Darat kemudiannya menjual Saifuddin kepada juragan kapal. Ketika berada di atas kapal, Saifuddin melakukan pelbagai pekerjaan yang sangat memenatkan. Seterusnya, cerita ini berkembang. Pada suatu hari, kapal tersebut telah dilanda ribut. Akhirnya, Saifuddin telah terjatuh ke dalam laut dan dikhawatiri lemas. Tetapi beberapa hari kemudian, Saifuddin dijumpai berada di atas kapal dalam keadaan pengsan. Sebenarnya Saifuddin telah diselamatkan oleh watak Luna. Baiklah, seterusnya Saifuddin telah diberikan kepada watak Wali Sufi yang berada di Aceh. Dan Wali Sufi membentuk Saifuddin dengan ilmu agama yang tinggi, dan melahirkan seorang yang sangat penyabar. Watak Saifuddin ini sangat menarik kerana kesabarannya yang sangat tinggi, dan beliau ni handal dalam ilmu persilatan. Kemudian timbul pula watak orang Kenik. Orang Kenik telah menyerang beliau semasa beliau berada di dalam hutan. Kemudian lahir pula watak Ratna. Ratna Saratu merupakan anak asuhan Maharani. Ratna dihantar untuk menghapuskan Wali Sufi.
Dalam pada masa yang sama, Ra'na berkeinginan untuk menghapuskan watak Saifuddin. Tetapi akhirnya Ra'na telah jatuh cinta kepada Saifuddin. Baik, cerita ini sangat menarik, bagi saya sangat menarik dan mempunyai banyak unsur pengajaran. Malah disusun dengan sangat cantik, dengan teknik plot yang sangat menarik, kupasan yang sangat teliti oleh penulis, citra masyarakatnya yang menarik, dan mempunyai pelbagai unsur teladan. Antaranya seperti menarik kita untuk bersabar dalam apa jua keadaan. Berkat kesabaran akhirnya membuahkan sesuatu yang manis ataupun sesuatu yang baik. Hanya itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.